Jom kita patah balik ke tahun 1988, ke sebuah pekan kecil di Malaysia, Batu Gajah. Kita nak selami sebuah kisah cinta remaja, perbezaan budaya dan satu pertemuan yang mengubah segalanya. Watak utama cerita kita ni ada dua orang remaja. Mereka ni datang dari dunia yang sangat berbeza, tapi takdir temukan mereka dengan cara yang paling tak dijangka. Okey, kita mulakan cerita ni dengan Remy. Dia ni seorang pelajar yang bijak, baru je lepas SPM. Hidup dia yang dah elok tersusun, tiba-tiba, boom, jadi tunggang langgang. Bayangkan, dia terpaksa tinggalkan sekolah asrama elit dia tu dan pindah ke sekolah harian biasa kat kampung sendiri. Memang rasa macam satu penurunan pangkat yang besar kan? Dan yang buat lagi parah, kenderaan baru dia. Sebuah basikal. Zaman tu, kawan-kawan lain semua dah naik motor. Ini memang satu penghinaan yang paling teruk lah untuk seorang remaja. Dia rasa macam dia dah jadi hamba kepada basikal tu. Yelah, dengan keadaan jalan yang berbukit-bukit kat pekan dia, setiap hari adalah satu perjuangan. Sikit demi sikit, maruah dia rasa tercalar. Okey, sinilah bermulanya episod malang dia. Permulaan baru Remy ni memang hancur. Masa semua orang dah senyap, ragu negaraku pun dah habis, masa itulah dia sampai. Apa lagi terus jadi pusat perhatian satu sekolah, tapi perhatian yang dia tak nak lah. Pengetua terus panggil dia ke depan. Bayangkan, depan lebih 700 orang pelajar. Semua mata tu tertumpu kat dia. Budak baru dengan uniform tingkatan 6 yang serba putih tu. Dan nasib malang dia tak berhenti kat situ. Sebab pakai tali pinggang, terus kena rampas depan semua orang. Seluar dia pula jenis longgar sikit, bayangkanlah apa jadi. Pelajar lain semua dah mula ketawa. Bencana tu bersambung pula dalam kelas. Dengan perasaan malu yang teramat sangat, Remy masuk kelas dan dapati semua meja dah penuh. Tak ada satu pun yang kosong. Jadi, dia terpacak sorang-sorang kat belakang kelas tu, rasa macam orang luar betul. Awkward gila. Tapi, dalam keadaan macam itulah, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan berlaku. Ada seorang budak perempuan Cina ni yang pada mata dia lawa macam pelakon Maggie Chong tau. Dia bangun dan jalan ke arah Remy dengan muka yang serius. Dia cakap 2 patah perkataan je, tapi cukup untuk buat Remy ikut dia keluar dari kelas macam kena pukau. Rupa-rupanya, gadis bernama Ahling ni tolong dia carikan meja dan kerusi dari bilik store dan letak betul-betul kat belakang tempat duduk dia. Satu tindakan kecil yang penuh kebaikan, tapi cukup untuk mengubah hari Remy yang malang tu. Dan dari sini, kisahnya bukan lagi pasal dia seorang. Bantuan Ahling ni bukan setakat dalam kelas je. Ia berlanjutan sampai ke luar sekolah, terutamanya waktu Remy nak balik rumah. Untuk ke rumah nenek dia, Remy ni kena lalu satu jalan yang memang terkenal dengan anjing-anjing yang garang. Laluan ni memang jadi mimpi ngeri untuk dia. Satu petang, Ahling nampak keadaan dia dan terus tawarkan sesuatu yang selesaikan 2 masalah terbesar Remy. Anjing-anjing tu dan juga maruah dia. Dari sinilah bermulanya rutin harian mereka. Satu tindakan baik ni akhirnya jadi macam satu ritual harian yang sweet tau. Setiap hari, Remy akan bonceng motor Ahling, lalu jalan cangkat yang cantik. Lepas tu, mesti singgah perkena cendol kat Gerai Legend. Sebagai balasan, setiap pagi, Remy akan bawa bekal nasi lemak lebih untuk Ahling. Momen-momen ringkas, macam ni lah, naik motor sama-sama, makan cendol, makan tengah hari dalam kelas, yang membina satu ikatan yang sangat kuat antara mereka. Tapi biasalah kan kat sekolah pekan kecil, persahabatan mesra antara Remy dengan Ahling ni mana boleh orang tak bercakap. Tak lama, mulalah jadi bualan satu sekolah. Mulalah keluar gosip dan usik-usik. Budak-budak lelaki lain mula pertikaikan kelelakian Remy. Sebab, yelah kenapa lelaki yang membonceng kan? Ejekan tu memang tak henti-henti. Tapi Remy, dia buat tak tahu je. Dalam hati dia yakin diorang semua tu cemburu sebenarnya. Sebab dia dapat luangkan banyak masa dengan Ahling. Gosip tu satu hal lah. Tapi tak lama kemudian, muncul pula satu cabaran baru yang lebih peribadi yang bakal menguji persahabatan mereka. Satu pagi, tiba-tiba ada seorang budak perempuan lain, Azlinda, senyap-senyap bagi Remy sepucuk surat. Apa agaknya isi surat tu kan? Di sinilah kita berhenti sekejap.
dengan sekeping kertas yang mungkin boleh mengubah segalanya untuk Remy dan Ahling.